Kalau zaman dulu kita nak jumpa budak autism susah. Ui, Faham tak? Tapi sekarang you tengok berapa ramai orang yang autism. berapa ramai budak yang autism sekarang. Tapi takkan sebab tak cukup magnesium tu? Okay, saya belum sampai ke situ lagi. Okay, belum sampai ke situ. Okay. So macam zaman dulu kan. Tengok orang yang kena darah tinggi, kecil manis, gout apa semua kan. Semua 40 ke atas. Ush. Tapi sekarang ni tengok. Pesakit diabetik saya paling muda dah 15 tahun. Diabetik type 2 bukan yang dari lahir tu. Bukan type 1, type 2. Umur 15. Pesakit darah tinggi saya yang paling muda adalah 14 tahun. Darah tinggi yang kiranya yang dulu-dulu 40 tahun baru kena. Sekarang 14 tahun dah kena. Dan pesakit jantung saya yang paling muda sekali, yang heart attack tu, yang kena heart attack macam tu kan. 12 tahun. Sangat tu. Jadi penyakit-penyakit ni semua makin muda. So sebab apa? Sebab salah satunya ialah kita kekurangan zat. Macam magnesium ni. Seperti magnesium ini. Sebab sekarang ni semua orang nak fast. Semua fast food. Semua orang nak processed food. Semua orang nak cepat. Mak ayah kerja. semua nak pantas. Macam tu. Kenapa ADHD dulu susah nak jumpa? Sekarang ADHD melambat dah. You pergilah mana-mana. You tengoklah budak-budak ada yang ADHD. Senang je nak cari spesimen ADHD. Senang je nak cari spesimen autism. Betul tak? Saya rasa ADHD betul. Dan sekarang ni, kalau zaman dulu ADHD, budak-budak je. Sekarang ni ADHD dewasa sekali. Dah tua pun kau attention deficit. Nama dia pun attention deficit. Attention deficit hyperactive disorder, ADHD. Sebab tu isteri-isteri cakap tak dapat kurang kasih sayang, dia tak dapat attention dari suami dia. Lebih kurang macam tu lah tu. Nak ambil magnesium lah. So you ambil magnesium untuk menenangkan diri you. Semua masalah yang psychiatry, you kena ambil magnesium.